Hi everyone, Assalamualaikum. Lah, so hari ni ke? Hari ni aku nak pack for tomorrow. Kenapa? Esok ada apa? Esok ada apa? Aku nak pergi staycation with my friend. Pergi mana? Pergi PD je, like tak jauh pun, but still kalau dengan kawan-kawan kan macam it's another level yang sangat-sangat best. So yeah, aku dah start packing. Aku baru lupa packing sebenarnya. So I'm going to bring this bag, and that is my seluar, and this is all my baju right there. Tu aku tengah charge segala mak nenek. So yeah, tu je. So yeah, this vlog is gonna be horizontal ke vertical? Horizontal. Ke portrait, ke landscape, ke wave, ke and ke peak. Pergi mampus lah semua tu. Yang penting menegak. This walk dah boleh. This vlog is gonna be in vertical. Sebab apa? Sebab kita nak post ke IG story. Selama ni kita macam menyengit-nyengit macam ni kan. Tak nak. Kali ni kita nak tegak. Sebab barulah feeling TikTokers terkenal nombor 1 Malaysia. Lah. Sorry macam kalau tergedik sangat. Sebab apa? Sebab kita in the mood. You know, in the mood. This vlog is gonna be super panjang. Sebab apa? Sebab aku nak jadikan this whole vlog sangat-sangat lengkap. So yeah, see you tomorrow. Bye bye. Aku nak tidur dulu. Hi everyone. So today is the day. My gosh, muka pun sangat-sangat fresh di pagi hari. Sekarang pukul 9.22. Ignore my lampu, my lighting nampak macam hijau-hijau, macam mistik-mistik gitu. Sebab apa? Sebab kita punya lampu memang hijau begitu. Apa tu STA? So yeah, jumpa kat bawah. So yeah, kita orang dekat Anjung. Kita orang dah get ready untuk bergerak. Sekarang tengah tunggu Norit. Nak ambil gambar. Mana? Tu nak. Tarik sampai habis. Nampak dia kecil. Nampaklah alamak, budaknya kecil pula macam mana. So yeah, Tarik sampai habis. kita orang baru tengah masuk-masukkan barang. Baru. Letak kat belakang aja macam tu. Kau tengok, ni pembawa ni. Ha? Tengok penuh je bonet. Tiram. Nak tidur satu malam je tau. Freezer lah. Kau kan suka punya freezer. Anjing. Hah? Sana. So yeah, naik kereta. Alamak, mana aku letak ni bantal aku ni? Usyuk. Tu letak kat diorang tengah-tengah belakang tu. Tak boleh. Aku nak peluk. Gede nak peluk ni. So yeah, kita sekarang 10.42. Aku tenang. Kita nak gerak pergi makan dulu. Kedai makan Ain pula macam mana. So yeah, kita nak pergi makan. Tapi nak tunggu Nat tu, nak ambil barang tertinggal. Sabun-sabun di bilik mandi dia tertinggal. So yeah, kita dah gerak. Syaz dah nak tidur. Baru apa lagi? Baru nak keluar dah nak tidur. Oh my god. Sekarang, now we are heading to kedai makan Ain. Kedai siapa? Ain. Alright. Hi everyone, so kita on dekat kedai makan Ain. Semua tengah makan. Ini kabut. So ya, kita orang dekat sawah padi. Tak payah balik ke Tengah ambil gambar. Ya. Kat sini pun dah ada sawah padi. Ya. Abang tak nak ajak pula macam mana? Bukan ambil gambar lah, tengah buat vlog lah kak. Ya. Ya. Tu lah kita makan tadi, kedai makan Ain. Cucuk langit lagi ke? So ya, sekarang lepas ni kita nak pergi mana? Pergi lancau. So lepas ni kita nak terus pergi museum. Ya. Museum something. Untuk pergi museum lah, untuk apa lagi. Dah cepat bye. See you there. Tu Farida. Kenapa? Dia check ke? Farida tak lah. Dia buat vlog. Nyampaknya aku ngakir ni. Mana Syazrina? Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. So ya, kita orang dekat Red R. Tunggu member kecing. This night is for playing. Everyone, so ya, kita dah sampai. Budak. Kita dah sampai. Kita dah sampai. So kita orang dah sampai. Apa nama museum ni?
Tentera darat. Museum Tentera Darat. Dekat? Polisi lah bongok. Oh, dekat Polisen. Ha. Dekat Polisen tau. Oh my gosh, tengok tu. Helikopter. Ikut tapak Tengok kaki. ni. Oh my gosh, so good. Oh, kena jalan ikut tapak kaki. Sampai situ je. With my friend. Masuk ke? Hi kids. Hi kids. Alamak, hi kids. This is Aunty Hi Chu. Nadia. Bye bye. This is Aunty Nadia who driver your bapak yang tak berguna. This is Nenek Nadia. Bapak. So yeah. Kita orang kat dalam museum. Can't you see that? It's so interesting here. Kak, ni pistol apa? Bisa pandai. Oh. Jawapan tak pandai. Oh my gosh, tengok ni. Oh my gosh, sekejap aku bodoh. Literally Pirate of Caribbean ke? Oh my gosh. Can't you see, it's so beautiful. Masih berada di dalam museum. Bodoh tu, aku sedap. Tadi kita dekat Portugis punya tempat. This is British. Can't you see? Oh my god. Alamak, ada orang tembak-tembak. Ada perang. Mana? Okey. Ni ada tokoh-tokoh ya. Di sini kita ada Mak Saleh, kita ada Tok Janggut. Ni kita ada Datuk Bahaman. Ni kita ada apa? Ni ada Asma. Ni Datuk betul Asma ni. Datuk Naning. Kita datang sini. Datuk. Datuk Maharaja Lela. Kalau panjang ni menjadi. Dan ni Rentap. Nanti ya. Rentap. Hatiku hancur semua. So yo. Helikopter. Helikopter. Betul letak audio. Tengkorak gajah. Kepala gajah. Tengok betapa besarnya tengkorak gajah. Hijau. Hijau. Hijau Jawa. Dan di situlah pembarisan Rumah Hijau diketuai oleh Adi Sabrina. Asma. So yang kita orang nak masuk terowong. This is the terowong PKM Communist Party Malaya Tunnel. Oh my god. So dark. So dark. Oh my gosh. It's so dalam. Scared. So scared. Oh my god, so scared. So dark. Scared. How? Gede pula. Oh my gosh, tengok ni. Oh my gosh, aku terasa macam dalam cerita apa tu, Air Force. Terbalik. Wih, kita penting. Oh my god. Wow, very nice. Bodoh. Something happened. Jatuh pula. Kenapa ni? Jatuh. Oh, Akil. Kalau kau ada untuk kencing kau tak lawas lah. Untuk ubat apa tu? Lasix. Ubat asma. Ubat asma mana? Oh, untuk ubat asma. Oh, ni asma. Ni. Wih, ni cakap on ke? Ya, kita orang dah keluar dah terowong tadi. And kita orang pun dah habis dah membuat apa tu, liputan-liputan lawatan-lawatan ke Museum Angkatan Tentera Darat Malaysia. So ya, semua pun dah penat tengah duduk-duduk and kita nak ambil gambar. Kita ambil gambar. So ya. Orang sekarang kita orang dekat. Muka aku pula. Dekat. Lama tidak kenampakan lah. Macam mana? Oh my god, comelnya. Aku nampak. Tergedik. Gediknya. Kita orang dekat. Apa nama tempat ni? Aquarium dekat PD. Ya. Macam lah aquarium dia. Like literally aquarium. Tapi ada yang menarik lah. Comel ikan-ikannya. Ya. Oh, tengok tu. Hai pakcik.
Ya. Atas depan ikan. Kita ada baby shark baby shark Oh my gosh, kerapu sedapnya. Penyu. Alah, kita ambil Hihi. Cantik lah. Wah, ugui. Bukan. Ugui kura-kura. So ya Allah, Astagfirullahaladzim. Dia gemek lah aku. Kita orang baru balik daripada destinasi kedua, which is kedua kali ketiga. Something like that lah. Which is, apa tu nama tempat tu tadi? Aquarium tu. Memang aku tak ingat nama tempat dia. Ya Allah. So ya, sekarang kita nak pergi cari surau, nak solat and tukar-tukar baju. Lepas tu on the way tu pantai nak menyelam. Kita orang baru lepas tukar baju. Dia kat dalam. So sekarang nak tunggu mana Syaz? Bodoh lah aku tak pandai check kamera. So ya, sekarang nak tunggu Sheryl dan Atira untuk diorang tengah tukar-tukar baju. Lepas tu kita nak gerak pergi PD. Ni, UiTM betul lu orang. Ya, terpaling UiTM. Tunggu aku tunggu balik lagi. Kita berhenti kejap dekat kedai Equal sebab nak beli barang-barang nak buat hotcake. Right? Hotcake. So ya. So ya, kita nak on the way pergi. Baru nak on the way pergi Mamang. Teluk Kemot 5.12. Pukul 5.12 baru nak pergi. Hi everyone, kita orang dah sampai dekat PD Teluk Kemot. Teluk Kemang sebenarnya. Tapi kita orang panggil Teluk Kemot. Sebab nama Teluk Kemot lagi sedap. Kau je. So ya. Why kau tak sabar nak mandi kolam? Mandi kolam? Mandi kolam. Mandi pantai. Kau tengok betapa sabarnya nampak aku, but it's okay. Tak ada masalah. So ya, kita dah sampai. Cepatlah, bila nak berendam? Tengoklah. Belumlah. Sewa kemah je. Balik dah berendam belum? Belum, kita tunggu korang. So ya, nak menyelam. Bye bye. Astagfirullahaladzim. Kamera kabus ah. Oh enggak. Tak jadi. Hai guys. Bila tadi tengah mandi. Ya Allah. Nampak tengah budak tak nak film. Ya weh. Aduh lah. Niki. Boleh ke mana? So sekarang dah 5.56. Kita ya Allah gambar aku, kau tengok. Ya. Masih bermandi-manda. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Itu Tira. Sedihnya. Itulah Cian Tira. Semoga yang terbaik buat beliau. Dah. Tengoklah kita orang. Marshas. Cantik lah. Allah, tak sesia. Okay, apa kata-kata? Mermaid? Alamak, pada berkah. Alamak, hatiku retak. Tak apalah Mermaid, kau tidurlah. Bye-bye. Masya Allah, tabarakallah. Lihatlah rakan-rakan memandi-manda. Buat macam ni. Alhamdulillah. Masya Allah. Ikan batu. Ikan you. Ikan you bodoh. You bodoh. Allah, kau tengoklah aku. Dah naik sebab dah maghrib. Oh, wah, penat. Sumpah penat. Tapi seronok. Taklah. Burung. Sekarang nak pergi mandi and then buat next activity.
Semua. So sekarang kita orang tengah. Cantik ya jom. Kita orang tengah buat apa ni? Tengah siap-siap. Tengah duduk lah, tengah siap-siap. Bodoh terzoom muka sendiri. Sekejap, macam nak zoom out. Tengah siap-siap. Tengah siap-siap ah. Salah gender kot. Lagi Oh my gosh. Dia cantik. Oh, janganlah mari. Tak adalah. Okay. Back to business. Okay. Kita orang tengah tunggu semua orang bersiap-siap bertukar-tukar baju. Kita orang dah ke Bulog nak pergi makan. So ya. Okay. See you at kedai makan. Oh, hai. Kau tak makan, kau tak payah. Sekarang masa-masa dah ke Bulog. Kau tak makan saya, tak payah. Kau recommend sedap, tak payah. Masa-masa dah ke Bulog. So ya, kita tunggu makanan. Berapa order tak lagi. Oh, lapar. Gila weh. Lapar nak mampu. Aku sunscreen lah sekarang. This is hari ni. Kau tengok apa kita orang tengah buat? Hari ni kita nak buat. Tak tahu dah. Kita ada IC dengan ada lesen. Okay. So, dapat ambil satu ni dengan yang ni wakil pergi Surabaya. Ini mini, mine. Okay, yang ni dulu. So, kita nak pilih yang mana? Okay, aku tutup mata korang tu Dah. Okay. Wah. Okay, so sebab kita tanya. Yeah. Tiba-tiba kan, Pak tahu satu cerita tak? Pak tahu satu cerita tak? Tiba-tiba kan, kita orang kan dekat karaoke weh. Ya weh. Tu lah, aku macam tak expect weh. Aku sebenarnya tak nak pun. Tapi macam mana kan? Biar patah hatiku, biarkanlah aku pergi demi hidupmu. Aku katakan padamu, aku sangat mencinta. Asma, bukan Kita orang baru habis karaoke. Nisha aku dah okey. Kita baru habis karaoke. Nak etek. And kita orang boleh selepai sebab suara dia hilang. Craving. Ya, craving Apa juga. tahu aku beli Kita flavor. baru minum. Rasa apa ni? Ya weh, warna biru tu tak tahu flavor apa. So ya. Lot of milk. Lepas ni kita nak kembali ke PD. Bukan PD. PD. Terus ke mood. Apa? Saujana. Saujana pula. Apa tu, nak pergi ke Saujana Muda untuk tidur lah. Sebab ya kita orang decide untuk tidur dekat pantai sahaja. Ya, tapi tak tahu dah tidur ke tak, tapi nak tidur lah sebab ngantuk. So ya, kita orang dah betul-betul dekat depan Teluk Sekemut. Nak bangun tak pukul 4 makan So ke? ya, tengoklah nanti macam mana. Ikutlah. Kalau sedar. Kalau semua So, ya. terbangun nak kejut tak? Kita Masa orang nak naik tidur dalam karaoke kereta tidur. sebab ngantuk. So Kalau kita memang ramai tak buat apa-apa lebih pun. daripada Kita memang nak plan nak tidur kat pantai, tapi dia macam Okey. gerema-gerema mengundang. So tidur dalam kereta je. So ya, tidur dulu. So ya, semua terbaring ni. Siapa jadi mangsa nak timbus ni? Janganlah. Nanti Kita orang dekat depan, literally depan pantai. Depan pantai ke? Betul lah. Aku nak kentut korang malu tak? Kak, Apa Like- yang malu? benda natural occurrence. Nak tidur kat sini. Tapi macam mana nak tidur pun tak tahu. Tapi tidurlah. Hi Kate. Betul lah. Nanti kalau ada jumpa mak kamu, mungkin kamu tak tengok video ni kot sebab mak kamu free child. Alamak. Tengoklah tu. Pening lah aku dengan dia orang ni. Alamak, dia dah jatuh lah. Aduh mak. Bukan main tinggi lah ha. Menara pisah. Menara jatuh. Ayah Liv Angah. Ni pantai siapa? So ya, kita orang tak jadi. Hujan semak. Kita orang tak jadi tidur. Kita orang makan jajan. Tu apa tomato ke? Like literally menggemuk ke badan. Tu apa pula? Okey, jenama lain. Jenama lain. Oh, jenama lain. So kita ada Lotus Smoky BBQ flavoured Inilah jajan aku. potato chips. Colour pink, colour purple. Oh, favourite colour. Yeah. What? Nah. Kayu. Tak boleh. Beri siapa tu BBQ ke?
Aku suka tu. Everyone, good morning. Aku literally baru bangun. Apa nak aku cakap ni, aku literally baru bangun. Dia semua like masih tidur. Ini pun masih ya. Tengok muka bangun tidur. Jadi pun semua bangun tidur. Kau tahu, aku terbangun sebab apa panas nak mampus weh. Semalam hujan. Lepas tu, yelah hujan kan. Kan kita mati kan. Tak buka. Memang tak ada tingkap buka pasal ni je. Memang oh my gosh, panas tu. Dan aku tu bangun weh. Tapi okey lah, memang dah pagi dah. Memang selayaknya bangun dah pun. But ya, singgah kereta sebelah ya. Tunggu kereta bang. So yeah, hi everyone. Yay. Ada kemah lah. So yeah, today is the last day. It's the next day. Oh mana kamera ni? So yeah, kita orang nak mandi-mandi and kita orang nak naik banana boat. My gosh, I'm so excited. Yeah, kita orang nak naik banana boat. Yes. Nak bayar dulu. Kalau tak jatuh, baru dia naik. Semua nak jatuh kan. Semua nak jatuh, sebab semua nak basah. Tak, tapi Syira kalau dia naik pun memang basah, wajib basah. Terus kan tak basah. Tak boleh. Tu tak boleh garis. Tengok. Semua dah berlife jacket. 120 eh? 120 lah. Yeah. 120 lah. Oh my gosh, can't wait. I'm so excited right now. Like, tengok lah dia besar. Iya, aku takut. Weh, tengok ni. Kita orang dah dekat atas. Tengok. Woo! Takut. Aku takut lah. Oh my god, sumpah excited weh. Aku nervous. I'm excited. Yeah, oh my god. Bye Shara. Tolong. Macam tak best kalau ada semua tak jauh. Takut Oh, excited. Kehidupan. Which is tali-tali. Talian ajak kita orang. Yeay. Tak sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Semua baca doa naik kenderaan. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna. Oh my god, excited. Bye Syira. Bye. Bye-bye. Wish us luck. Oh my god, sumpah excited and menakutkan. Nervous weh, sumpah. Allah. Sabarlah, janganlah buat apa-apa. Kaki ke depan, kaki ke depan. Oh ya? Ha. Wow! 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 Bestnya! Wow! Weh, dah lah sejuk, seronok weh. Wah! 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 Tak ada pun. Kita ni dekat pulau. Bukan pulau, macam sebelah sini. Lain weh. Kita orang dah terbalik dah tadi. Aku tak tahu lah tadi record ke tak. Fine weh. Dah, pegang. Oh my gosh. Tapi sumpah best. Best bongok. Mula tak expect weh. Tangan aku memerah. Ya, aku macam slow je. Tiba-tiba. Aku belakang weh. Wow! 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 Budak-budak siap. Bye! Aku takut. Takut, tak terbalik kot. Dia tiba slow. Dah sampai. Takut, tak.
Babi dalam. Kayu. Jatuh dah, aku tenggelam bodoh. Kayu je, kayu. Pakai. Member dah pedik. Tak boleh bergadang. Alamak. Sejauh sangat ni. Kau kayu kan. Tolonglah. Kau tengoklah tu sebas-bas-basi. Aduh. Weh, aku dah sampai tanah. Okay, jom berenang. Like kita orang literally like macam dekat dalam sikit. Semua panik, tak jejak. Bongok lah. Allah Akbar. Jom. Semua macam nak mampus ya. This me after. Okay. This is me after. Kita buka side profile aku. This is Aduh. me after banana. Sumpah best. Macam nak main lagi je. Pergi kat dia. Duduk ke diri kau ngasam tu. I wish to become a mermaid. Masuk. Semua, kita orang dah penat. And ya. Kita orang nak mandi sebab kita orang habis dah puas dah mandi pantai. Selamat dah kemah pula tak rampok. Dah puas dah mandi pantai. And sekarang kita orang nak mandi. Nak berok semua. Nak ambil gambar, lepas tu nak pergi makan. So ya, kita orang dah siap. Semua dah siap ke? Dah. Ya. Sekarang kita orang nak pergi makan. But still dekat Teluk Kemut. Kau ni. Kita orang nak cari makan kat situ-situ je. Sebab apa? Sebab dah malas. And lepas ni Malas rajin je. rajin je tapi macam Tak apalah. malas-malas sikit lah. Tapi ya. So ya. Dah jom lah. Let's makan. Hi everyone. So kita orang dah balik. Bye-bye Teluk Kemut. Gonna miss you Teluk Kemut. Bye-bye. Kita dah balik. Dah nak balik Pilar. We're back to Pilar. Pilar. Switzerland. Syaz. Ingatkan aku isi minyak tau. Alright. Ya, aku nak terkucing. Oh ya. Jom Kat balik airport Pilar. tu yang aku cakap Balik Pilar. Tidur. Belajar STL. Hi everyone. So ya, kita orang tidur jap. Kita orang berhenti tepi jap sebab driver nak tidur. Driver ngantuk sangat. So ya. Kesian driver. So tengok Syaz tengok buat apa tu? Akhir ni kaki kau ke? Apa tu? Kaki kau ke? Ya, ada bongok. Tapi kau macam kaki dia. Aduh lah. So ya. Kita tengah berhenti kat pantai tadi. Sekejap lagi driver dah bangun baru kita balik. So ya. Mana kau sampai gua apa? Kita orang sebenarnya dah balik. Malam kita orang sampai rumah dalam pukul 5 nak pukul 6. Dan sekarang kita orang kat Tilai. Kita orang keluar jap sebab nak basuh baju semalam. And ya, Aku dalam kereta macam kita dah balik dah sebenarnya. Kau ni dah tidur. Tapi semalam sebab dah penat sangat, tak ada masa nak buat vlog. Balik-balik tu tidur. So thank you for watching sampai habis. See you at the next vlog kalau aku nak buat lagi. Ya. Bagus aku tidur, aku bangun dah tak tidur pun. Untuk main apa? Aku tidur. Thank you.